3 kata-kata harapan palsu yang biasa digunakan oleh orang kita. Nombor 3 sudah menjadi ayat keramat. Pertama, kejap lagi. Kejap lagi adalah ungkapan untuk menangguhkan sesuatu perkara. Walaupun ungkapan sekejap lagi itu bermaksud akan dibuat dalam tempoh terdekat, namun percayalah ianya tidak akan dilakukan dalam masa terdekat pun, atau mungkin akan dilupakan terus. Hahaha. Kedua, on the way. Frasa pinjaman dari bahasa Inggeris yang bermaksud sedang dalam perjalanan sering memberikan harapan palsu kepada kita semua. Kerana percayalah yang cakap on the way itu sebenarnya belum bertolak atau masih jauh dari lokasi yang dituju. Yang pernah guna kata-kata on the way, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, pinjam 100, bayar nanti. Pinjam 100, bayar nanti merupakan ayat keramat bagi kaki pinjam duit. Manis di mulut masa nak duit, tapi nanti itu selalunya tak tahu bila. Buat-buat lupa, dan yang lagi teruk peminjam buat gaduh dengan yang pemberi pinjam. Janji tinggal janji, duit lesap, silaturahim pun terputus.